Assalamualaikum, apa khabar semua sahabat? Mudah-mudahan sahabat semua sihat walafiat ya. Kita berjumpa lagi di channel Masakan Nuriana. Okey, saya nak sharekan resipi ringkas je atau resipi simple je. Ni masak resipi masak ikan kembung ikan kembung goreng masak masam manis ya. Masak ringkas je. Okey, ni bahan-bahannya. Sos tidi, sos tiram, sos tomato dengan lada kering dah siap blender ni ya. Okey, saya masukkan jus limau ya. Ni bahan untuk sayur kita masuk dalam masam manis ya. Saya masuk carrot, nenas, timun. Ni saya blender bawang besar 2 biji, bawang putih 3 biji, halia 1 inci ya. Ni bahagian ni saya blender lah. Okey, ni ikan 3 ekor ikan kembung besar ni. Kita goreng dulu lah. Ikan kembung saya dah siap gaul dengan garam kunyit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gorengkan dulu ya. Okey, ikan goreng dah masak kita tepikan dulu. Ni minyak banyak ni. Kita tepikan separuh ya. Tinggal untuk yang digoreng sikit. Untuk ini dah bahan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita tumis bahan yang blender tadi ya. Bawang, halia, bawang putih ya. Bawang besar, halia, bawang putih. Okey, sekarang kita boleh masuk ni ya. Lada kering blender. Lada kering blender ni saya masuk dalam 3 sudu ya. Kalau nak pedas lagi boleh tambah lagi ya lada kering. Lebihkan lada kering kalau nak pedas lah. Okey, sekarang kita boleh masuk sos cili ya. Masuklah sos apa-apa ya. Ni sos tomato ya. Sos tiram. Masukkan air sedikit ya, 1 mangkuk air ke untuk buat kuah ni. Okey, kita boleh masuk bahagian perasa pula ya. Ni garam. Ni sedikit perasa ya. Rasa sedap. Rasa seberguna ya. Saya masuk. Saya masukkan gula 1 sudu. Masukkan jus limau sedikit ya. Kalau masak-masak saja tak sedap ya, kita masukkan gula sedikit lah. Bagi dia rasa-rasa masak-masak manis baru sedap makan. Okey, kita masuk bahagian sayur. Saya masuk 4 jenis sayur lah. Ni berkololi, ni timun, nenas, carrot. Kalau siapa tak suka nenas, tak masuk ke tak pun. Kalau ada tomato, masukkan tomato dah. Masuk bahagian sayur ni. Timun. Masukkan air sikit ya. Okey, kita masuk nenas dah sekali ya. Nenas ni dia cepat lembut, kita masuklah sekali sayur ni nenas ni ya.
Walaupun reka sedap ya kawan resipi ni. Dia rasa masa-masa manis. Kuahnya dah okey ya. Alhamdulillah memang sedap. Rasa masa-masa manis. Masak masa-masa manis ni kita masukkan gula sedikit ya. Bagi dia rasa manis-manis. Ni kita masukkan ikan dah ni. Daun sekali dah ni ya. Saya goreng. Saya goreng ikan. Daun sekali ni. Wow, sedap kuah banyak ni ha. Kuah ni dekat. Alhamdulillah, masak ya. Kita masukkan dalam mangkuk ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan ni besar ya, kebun ni 3 ekor. Saya masukkan dalam mangkuk besar ni ya. Alhamdulillah dah siap ya. Resipi simple je. Resipi masak ikan kembung goreng. Masak masa manis. Sahabat semua boleh buat ya. Resipi senang dan mudah je. Okay, Assalamualaikum semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di channel Masakan Noriana. Okay, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Video masakan saya ya di channel saya. Okay, selamat berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.